Lencongan sementara bersebelahan Jalan Gua Musang Jeli dekat kilometer 35 yang runtuh beberapa minggu lalu berisiko tinggi untuk dilalui sekiranya berlaku mendapan ekoran cuaca hujan. Tinjauan dilakukan mendapati laluan itu masih dibuka kepada penduduk setempat secara sahala memandangkan ia laluan utama bagi mereka yang ingin ke ibu kota. Ikuti laporannya dalam Turun Padang. Sebelum ini, kerja-kerja menimbun semula batu di laluan yang runtuh giat dilakukan syarikat balak dengan bantuan penduduk kampung. Jalan lencongan sementara yang dibaik pulih sejak Khamis lalu dibuka kepada penduduk setempat namun masih ditutup kepada semua kenderaan dari luar. Struktur binaan sementara itu dikuatiri turut runtuh kerana hanya menggunakan kayu balak dan batu. Bahayalah jalan ni kalau kira kak. Ada penduduk berlaku malangnya ke? Malangnya tak berlaku lagi. Cuma kak beringatlah sebelum kena. Takut dia benda berlaku kak. Baru nak itu kak. Boleh lah. Saya rasa tak bertahan rasa kak sementara ni. Sebab laluan utama ke Gua Musang ke Jeli. Laluan utama ni pagi ni. Sebab setakat ni rasa tak berapa nak pergi ni kak ni. Kerja baluk. Kerja baluk tak ada lagi. Lagi besar je. Itu tapi memang tak itu lagi lah. Kira ni jalan sementara boleh lah. Sementara boleh kak. Sebab kalau musim ni perayaan dah. Kalau musim jatuh sekolah ramai kot balik. Anak perantauan daripada KL mana lalu dari sini. Mengulas kebimbangan penduduk itu, Adun Nenggiri Muhammad Azwawi Fikri Abdul Ghani ketika ditemui memaklumkan kerja bagi membaik pulih cerun runtuh dan pembinaan jalan baru di laluan berkenaan akan dimulakan pihak konsesi pada minggu depan. Kita mengharapkan pihak JKR terutamanya mengambil tindakan segera sebab sudah hampir 3 bulan jalan ini dan kita faham prosedur-prosedur daripada pihak JKR mungkin drawing dan sebagainya. Cumanya kerisauan kita mengenai keselamatan pengguna yang lalu larang di jalan ini. Selain laluan alternatif perantau Kelantan untuk pulang ke kampung halaman, jalan berkenaan menjadi laluan perhubungan utama lebih 3,000 penduduk di 8 kampung antaranya Kampung Meranto, Jerik dan Dalamlah. November tahun lalu, jalan di kilometer 35 itu dilaporkan runtuh akibat mendapan tanah.